Hai guys, Assalamualaikum dan selamat tahun baru 2026. Dan hari ini kita nak main lagi game Slendrina. Dan yang ini punya ialah bertajuk Slendrina Asylum. Yang okay, game Slendrina ni kita berada di hospital sebab nama dia Asylum. Jadi kita akan kedatangan tamu baru, iaitu Slendrina's mom. Ini guys, korang boleh baca kat sini. Turn around as soon as you see Slendrina, and if you see Slendrina's mom, then run. Saya baca sikit-sikit lah. Okay. By the way, selamat tahun baru 2026. Sorry sebab lambat. Sebab kalau ikutkan yang sebelumnya tu kan game Slendrina School. Tapi sebenarnya game Slendrina School tu saya dah lama buat dah video dia. Cuma saya post itu waktu tahun baru 2021. Jadi terlambat sikit lah sebab connection, masalah connection internet ini ada problem. Jadi baru saya terlambat sikit. Jadi maaf sangat. Hari ini saya ada kesempatan untuk buat video pertama saya di 2026. Jadi inilah video pertama untuk 2026. Saya akan main lagi game Slendrina Asylum sampai tamat. Banyak lagi game-game Slendrina yang tak habis lagi, saya tak main lagi ni. Jadi kita akan main lagi game Slendrina ini. Okay? Jadi jom kita main Slendrina Asylum. Dan ada kedatangan mak dia, mungkin ni akan ada kejar-kejar. Guys, ini lebih seram kali ni. Jadi jom kita main game Slendrina Asylum. Kita boleh medium Okay. First find all 8 page before you can leave this creepy place. Jadi kita kena cari page kertas rasa. Kita kena disuruh cari kertas untuk dapatkan kertas tu. Lepas tu apa tu? Ini guys, ada tu guys, add point pula. Macam ubat untuk darah kita. Okay. Ni tak ada apa-apa. Okay. Harap tak jumpa lagi lah dengan mak ni tu. Mak Slendrina tu guys, belum jumpa. Harap belum jumpa lagi lah. Saya tengok awal-awal tengok muka dia tu macam seram juga Okay. Dan terus. Okay, tak ada apa-apa, nice. Ini ada gerobok tak ada apa-apa. Ada kertas. Okay, dapat satu kertas. Page 1. Okay, kita teruskan lagi. Ada sesuatu yang kita perlu cari lagi Okay, tak ada apa-apa. Okay, pintu kunci. Terkejut. Ingat apa tadi, terkejut pula. Ada kursi orang sakit guys. Terkejut je Okay, ada apa-apa kat sini. Okay, sini tak ada apa-apa. Okay, dalam ni ada tak apa, nanti dulu. Tutup sendiri. Maaf sangat-sangat kalau suara saya hari ni slow Ada masalah juga saya punya app record ni. App untuk merekod video ni ada masalah sikit. Okay, ada lagi satu. Okay, dua kertas. Itu kertas apa pun saya tak tahulah tu. Dekat dalam head katanya tu medical. Apa tu? Saya nampak macam ada bayangan tadi guys. Itu Slendrina ataupun entahlah. Kalau Slendrina tu okey lagi. Kalau mak dia tu habislah. Kunci tak ada apa-apa lagi kat sini. Ni pun kunci. Okay, ada mak dia guys, ada mak dia. Terkejut saya guys. Betul kata terkejut saya. Mak dia tiba-tiba muncul kat situ. Tadi mak dia macam sangkut kat pintu tu terkejut.
Dengar lagu. Oh. Kalau Selena itu ada lagu tu kan. Selena kan kita saya toleh je dah terus muncul kan. Ini soal ada sebuah lagu dia seperti mak dia tu. Allah. Roboh pintu. Astagfirullah. Kuat juga mak dia ni terus roboh pintu guys. Astagfirullah. Dengarkan pintu tutup sendiri. Bahasa pula saya yang kena tutup kan. Mana mak ni tadi? Okey, ada kunci. Atas, mantap. Okey. Harap-harap ada sesuatu dalam ni. Tak ada pula. Aduh. Kita buka. Bilik yang tak ada apa-apa lah, kertas tak ada. Okey, mak dia tak ada kat sini. Okey, kita masuk sini. Mana ni? Oh, kiri, jalan kiri. Astagfirullah. Okay, kejap guys, kita pusing-pusing dulu kat sini. Kalau tak ada apa-apa, kita masuk situ. Saya tak sedar hati kejap guys. Saya terangkan tu saya punya screen supaya nampak jelas. Apa tu? Baru kunci. Ambil. Oh, kejut saya. Allah. Memang gara-gara mak ni tadilah. Dengan anak dia pun saya terkejut. Aduh, Sandrina ni. Sabarlah. Setiap kali nak masuk bilik saya risau lah. Takut nanti terperangkap pula dengan mak dia nanti. Oh guys, bayang-bayang mak dia tadi guys. Guys, kau nampak tadi ada bayang-bayang mak dia tadi guys. Saya nampak guys. Wah. Setiap kali nak main game saya ni hai, mak dia ni. Ush. Apa ni? Oh, ni anak dia Selena guys. Anak dia Selena. Oh, anak. Aduh, Selena. Kau kawan ni siapa Selena? Ada anak ni Selena. Aduh. Nak melahirkan anak. Lalas hospital ni jadi bahan tu Oh, ni muka mak dia, muka anak dia. Dah jadi nenek dah. Allah. Mak dia dah muncul guys. Kita lari dulu. Terkejut je kan. Game Selena ni makin lama makin mengerikan guys. Itulah saya paling benci sekarang ni. Game Selena ni kadang-kadang buat sampai sakit jantung pun ada. Aduh. Nasib baik saya muda lagi, tahu tak? Allah. Asal mak dia dalam situ. Pandai mak dia Aduh, mak dia perlahan sangat. Sebab tu kerana tak sempat nak sampai situ kan. Okay, kita tak boleh taruh sini tu. Ni nice, ada kertas. Dapat 6. Okay, lagi 2. Ada 8 page kan. Okay, satu kunci lagi kita guna untuk pintu yang entahlah, pintu satu kita nak guna Takut satu pintu lagi ni. Okay, kita kena ingat-ingat kat situ ada ubat-ubat.
Nanti kita ambil ubat tu kalau nyawa kita dah nak. Masya Allah, mak dia guys. Allah, baru nak melintas tiba mak dia dah muncul. Astagfirullah. Hai, Selinanya tak ada. Dengar-dengar lepas game Selina ni dah habis, dia ada kelanjutan dia, game Granny. Nanti saya akan mainkan game Granny kalau saya ada masa. Tunggu habis game Selina ni dulu lah. Jangan cepat guys, bilik ni tak habis lagi ni. Adah, tolong ada jika apa-apa ke. Aduh, hai, salah lah. Apa-apa. Okay, ni yang risau ni. Nice. Mak dia kadang keliru mak dia ke dengan Selina. Kau kenapa Selina? Kau kenapa spam? Astagfirullahaladzim. Selina, kau jangan spam aku lah Selina. Guys, kita ambil dulu guys. Baik. Sini dulu baik. Makin lama makin mengerikan game saya ni guys. Satu kunci. Kertas. Bukan kertas. Kat sini mana lagi yang kita belum cek? Ni rasa semua dah cek lah. Okay, ni yang kat luar je. Belakang tak ada apa-apa. Mak dia guys. Okay. Mak dia jalan. Orang sama sekarang panggil apa? Anomali. Mak dia jelata anomali guys. Hai. Nice. Kita dah dapat satu kertas lagi. Nice. Now run to the exit door. Okay. Jom kita lari guys. Mak dia kat dalam tu. Alhamdulillah. Okay. Sini kat. Nice. Kita lari guys. Guys, saya sorry sangat kalau suara saya tak dengar. Sekarang ni saya tengah cakap depan ni kamera, depan phone Okay, jom kita lari guys. Nice. That was a creepy face. And the baby, who was it? What was it? Well, I managed to find what I was looking for anyway. Lovely weather. Dah pagi rasanya. Mungkin kot dah pagi sebab dia cakap apa tah waiter tadi. Anak ni nangis. Jatuh gambar anak ni guys. The end. Alhamdulillah. Seram juga game Selina ni guys. So far guys, tadi dengar lagu sekejap je guys. Lagu waktu mak dia kejar-kejar tu guys. Seram guys. Mengerikan sekali guys. Okay guys, kalau suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, komen dan share. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Okay, bye bye. Assalamualaikum.